Alio yang tepek pipi aku. Ja! Bapa mesti kan? Bapa mesti kan? Saya bukan datuk laku. Saya bukan datuk laku. Saya bukan datuk laku. Bapa kamu jak? Mau ada masalah ke jak? Tak boleh. Aku dapat kerja. Tak kau boleh kerja suka. Betul betul. Kau mesti sedih ni apa? Masalahnya tempat kerja aku tu kena pakai baju batik. Aku menaji baju batik. Itu bukan masalah. Itu bukan masalah aku. Sakitnya dada aku. Ha? Itu masalahmu. Masalah aku. Kau salah apa? Gini. Aku ni. Benda susah. Mu ikut aku. Mana? Masalah tu akan selesai. Lagu Alio yang tepek pipi aku. Okey. Gini, aku bawa mu setepak. Mana? Satu. Dua. Tiga. Aku Tak gerak bang. Tak. Caca. Ha. Sini, mu nak benda. Ada belaka. Macam-macam batik ada sini ya. Dan sini juga tempat orang wajib mari sini. Sini. Ya, mana orang melacong mari sini. Tempat wajib ni. Ya, betul. Dari segi pilih baju tau. Comel ha. Comel. Hijau ni. Comel. Aku faham belaka. Ya, baju lesar belaka dah. Ya. Jadi lepas pada membayar ni, Aha. balik belayu hijau je lah. Datang aku nak kerja. Oh, okey kepala. Dah ni aku nak tanya mu ni. Mu kerja nak apa benar ya? Benda benar ya? Aku sebenarnya sen ya. Sugar batik. Kalau kau gitu, baik mu cari diri baju batik dah mu kerja. Awak kan nak tembang saya.